Hai dan selamat datang ke kupasan kita. Hari ini kita nak buat satu selaman yang agak mendalam ke dalam surah Al-Ma'idah. Dan kita akan kupas kisah ni melalui lensa tafsir Ibnu Kathir. Fokus kita, satu peristiwa epik yang sejujurnya sangat luar biasa tentang sebuah mujizat hidangan yang turun secara fizikal. Bayangkan, terus dari langit. Sekarang anda mungkin tertanya-tanya, surah Al-Ma'idah ni kan antara surah-surah terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran. Ia sangat padat dengan perundangan berat, macam hukum halal haram dan kisas. Tapi persoalannya, kenapa keseluruhan bab yang syarat dengan undang-undang ni dinamakan Al-Ma'idah? Yang mana maksudnya adalah hidangan atau meja makan. Macam tak kena kan? Jom kita rungkaikan misteri ni sama-sama. Okey, mari kita mulakan dengan asal-usul nama Al-Ma'idah ni dulu. Nama surah ni sebenarnya merujuk kepada satu peristiwa sejarah yang sangat monumental melibatkan satu kumpulan yang dipanggil Al-Hawariyun. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Golongan ni ibarat tulang belakang, penyokong kuat ajaran tauhid di saat masyarakat sekeliling menentang habis-habisan. Tapi yalah, nama pun manusia biasa kan? Mereka masih ada rasa ingin tahu yang sangat menebal untuk menguatkan lagi keyakinan di dalam hati mereka. Bercakap pasal rasa ingin tahu tu, jom kita tengok ayat 112. Di sinilah berlakunya satu permintaan yang boleh tahan beraninya. Cuba anda bayangkan situasi pada waktu tu. Al-Hawariyun ni tiba-tiba keluarkan satu permintaan yang betul-betul di luar kotak. Al-Quran merekodkan kata-kata mereka, "Wahai Isa ibnu Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan dari langit?" Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Kathir, ini bukan permintaan biasa-biasa tau. Ini satu permintaan berani mati untuk melihat bukti kebesaran Allah yang secara literal melangkaui logik akal manusia. Ulama tafsir kita pun tak lepaskan peluang untuk kaji peristiwa ni dengan mendalam. Dalam tafsir Ibnu Kathir, beliau ada kumpulkan macam-macam riwayat, termasuklah kisah-kisah Israeliat yang dah ditapis tentang macam mana agaknya rupa hidangan ni bila ia turun. Ada riwayat kata, ada awan yang menaunginya perlahan-lahan dari atas, bau yang sangat harum sampai tak pernah dihidu sebelum ni, dan of course, makanan syurga yang tak pernah langsung dilihat di bumi. Bayangkan kemegahan visual masa benda tu turun. Tapi apa yang mendorong mereka? Mari kita singkap niat sebenar mereka dalam ayat 113. Kenapa dorang nak sangat hidangan ni? Jawapan dorang simple tapi mendalam. Pertama, dorang cakap, kami cuma nak makan daripadanya. Biasalah, keperluan fizikal manusia kan? Tapi dorang sambung lagi, supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin yang engkau memang berkata benar kepada kami. Dan kami nak jadi saksi kebenaran tu. Nampak tak? Walaupun dorang dah nampak macam-macam mujizat Nabi Isa sebelum ni, hati manusia ni rapuh. Dorang tetap perlukan jaminan yang mutlak. Jadi bila dengar permintaan macam tu, apa reaksi Nabi Isa? Jom telusuri doa baginda dalam ayat 114. Cara seorang Rasul Ulul Azmi merespon memang sangat berbeza. Nabi Isa terus tadah tangan dan berdoa dengan susunan kata yang sangat indah. Baginda tak minta sekadar makanan, tapi baginda minta, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit untuk menjadi hari raya atau Eid bagi kami dan jadi tanda kekuasaan-Mu." Baginda pandai. Baginda ubah satu permintaan yang asalnya sangat mendesak tadi menjadi satu manifestasi kesyukuran dan perayaan untuk umatnya. Tapi, setiap permintaan ada harganya. Dan di ayat 115, kita akan nampak satu amaran keras dari Allah. Benda ni ibarat serampang dua mata. Allah makbulkan doa tu, tapi berserta dengan satu ultimatum yang sangat tegas. Mukjizat hidangan ni memanglah satu nikmat teragung, tapi ia datang dengan risiko azab terberat. Sebab apa? Sebab bila bukti yang sebesar dan senyata ini diturunkan depan mata, ruang untuk bagi alasan dah tertutup rapat. You tak boleh patah balik dah. Kalau kita teliti firman Allah dalam ayat 115, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Kemudian sesiapa yang kufur sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan azab yang tak pernah aku timpakan kepada sesiapa pun di alam ni. Meremang bulu roma dengan amaran ni. Ibnu Kathir tekankan, nak minta bukti fizikal tu memang berisiko tinggi. Sebab bila kebenaran mutlak dah terpampang, tanggungjawab nak jaga iman tu jadi 100 kali ganda lebih berat. Jadi, apa sebenarnya pengajaran utama yang kita boleh bawa balik dari kisah ni? Kisah Al-Ma'idah ni sebenarnya satu teguran, satu tamparan lembut untuk kita tentang kebesaran Allah dan beratnya memikul tanggungjawab iman. Memang senang untuk mulut kita cakap,
tunjuk kat saya bukti dulu, baru saya percaya. Tapi sedar atau tidak, sebaik saja bukti itu ditunjuk, beban untuk patuh tu jadi 100% wajib. Gagal beriman lepas dah nampak kebenaran, padahnya memang tak terbayang akal kita. Untuk tutup kupasan kita hari ni, cuba renungkan soalan ni sejenak. Adakah iman kita zaman sekarang ni sentiasa perlukan bukti fizikal yang boleh dilihat depan mata? Atau adakah sudah cukup sekadar keyakinan teguh di dalam hati terhadap ayat-ayat Allah? Kisah dari pengikut Nabi Isa ni ajar kita satu benda penting. Iman sejati adalah meyakini perkara yang tak terlihat. Sebab sebaik sahaja yang ghaib itu dizahirkan secara fizikal, ia menuntut ketaatan tanpa gagal. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya dalam kupasan kali ini. Teruskan merenung dan sampai kita berjumpa lagi.